Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, aku ada soalan lah untuk hampa semua ni, untuk korang semua ni. Pernah tak kita terfikir-fikir kan, tanya-tanya apa tujuan kita hidup kat atas muka bumi Allah ni? Takkan kita hanya yalah kan teruskan hidup, makan, minum, kan, lepas tu bekerja, cari keperluan, lepas tu kan nikah. Takkan macam tu je kan? Takkanlah kan, bila kita tengok takkan macam tu je kan. Lepas tu ada anak isteri, lepas tu kan ada cucu, lepas tu dah bila dah tua barulah sibuk kan nak cari Allah, baru nak sibuk mendekatkan diri dengan Allah. Lepas tu baru nak yalah macam mindset orang Yahud dan Nasara, orang kafara yang hidup dekat atas muka bumi Allah ni kan. Orang kafara pun dia pun yalah makan, minum, cari kerja, lepas tu kan dah tua pencen, lepas tu barulah nak dekatkan diri dengan Allah, dengan Tuhan. Takkan kehidupan kita ni dekat atas muka bumi Allah ni kan, kalau kita fikir kan, takkanlah itu saja. Mesti ada sesuatu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak dengan kita ni kan. Takkanlah kita yalah hidup macam orang Yahud dan Nasara, orang kafara kan. Mesti ada sesuatu perkara. Sedangkan Islam ni bukan agama sekadar ritual kan. Kalau kita tengok orang kafara kan, agama-agama lain ni dia agama ritual. Takkan Islam ni ritual. Sebab itulah hari ni kan kita hari ni dah bercampur aduk dah dengan agama-agama lain ni, sebab kita anggap Islam tu hanya sekadar ritual lah. Sekadar solat, puasa, zakat, lepas tu tunaikan haji. Okey lah. Yang penting yalah apa yang Allah nak kita tak tahu. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita ni, mestilah ada sesuatu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak dekat kita ni, pengorbanan. Macam mana kita tengok kan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkan dia hanya menyebarkan kan Islam ni dengan hanya dakwah. Mestilah ada satu perkara yang lain lagi. Hijrah, lepas tu menentang musuh. Kan takkanlah kita ni dah terima ada Islam, lepas tu kita nak kan syurga Allah Subhanahu Wa Taala tak ikut pun kan, seperti mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Malah nabi-nabi lain pun bukan sesuatu perkara yang mudah kan. Nak dapat redha Allah ni, memang kehidupan kita ni memang kena menyerah diri. Itulah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Islam yang mana yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah kita ni setiap dalam diri kita ni semua orang ada, termasuklah saya sendiri, iaitu apa dia? Hawa nafsu lah. Hawa nafsu ni lah yang menjadikan kita sebagai Tuhan. Kita boleh tengok macam mana Fir'aun, Namrud, dia mengaku dia sebagai Tuhan. Kenapa? Sebab hawa nafsu dia lah. Dia tahu kan, dia tahu macam mana Allah Subhanahu Wa Taala mentadbirkan alam ni. Dia tahu macam mana Allah Subhanahu Wa Taala uruskan manusia, makhluk ni. Macam juga, sama juga seperti Iblis. Iblis kenapa? Kan dia ingkar satu perkara je kan, iaitu sujud kepada Nabi Adam. Tapi kita hari ni na'udzubillah min zalik, kita buat loan riba, kita buat perkara maksiat, kita merokok, kita vape lah, tak sedar lagi kan. Ramai hari ni kita tengok kan, umat Islam hari ni terjebak dengan rokok, vape. Baru-baru ni tengok yang viral vape, kesan vape 3% je jantung dia tu. Memang dahsyat. Sedangkan tubuh yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni kan, yang Allah Subhanahu Wa Taala amanahkan dekat kita ni, kita kena jagalah sebaik mungkin. Tak boleh lah nak buat ikut suka. Kita kena jaga, sebab di akhirat nanti kita akan dipertanggungjawabkan. Kita akan disoal, kita akan dihisap apa yang tubuh yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ni kita buat. Masa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, umur yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita, harta yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, dekat mana kita laksanakan, dekat mana kita gunakan dia, dekat mana. Jadi persoalan tu hampa sendirilah
ada jawapannya kan. Kembalilah kepada Islam yang menyerah diri. Jadi kehidupan kita ni tak bolehlah nak ikut hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Nampakkah wahai Muhammad keburukan orang yang menjadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan yang disembah serta ditaati. Na'udzubillahi min zalik. Rival kepada Allah, musuh bagi Allah adalah hawa nafsu kita sendiri. Dan hawa nafsu ni memang macam-macam. Kita nak kemewahan, kita nak nama, kita nak pangkat, kita nak darjat, macam-macam lah. Kita rasa kita boleh. Sedangkan yang menggerakkan kita semua ni Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita sendiri, bukan kerana diri kita sendiri. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.